Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya kasihi. Dalam episod ke-28 cabaran motivasi 100 hari tanpa henti ini, saya ingin menyentuh satu perkara penting tentang jiwa anak-anak, iaitu betapa mudahnya mereka hilang semangat. Ibu bapa sekalian, anak kecil bukan sahaja tubuhnya kecil tetapi hatinya juga kecil, lembut dan sangat sensitif. Sedikit teguran boleh buat mereka terasa. Sedikit kegagalan boleh membuat mereka putus asa. Sedikit perbandingan boleh menjatuhkan keyakinan mereka. Kadang-kadang hanya kerana mereka tak dapat jawab soalan, tak dapat siapkan kerja sekolah atau buat silap yang kecil, mereka cepat rasa mereka tak pandai dan tak berguna. Inilah masa paling penting untuk ibu bapa masuk dan membantu mereka bangkit semula. Anak-anak cepat hilang semangat, tetapi mereka juga cepat kembali semangat jika kita menjadi penyokong utama mereka. Kata-kata seperti, tak apa, cuba lagi. Ibu ayah percaya kamu boleh. Oh, kesilapan itu tanda kamu sedang belajar. Anda boleh mengubah seluruh mood dan keyakinan mereka dalam beberapa saat. Ibu bapa sekalian, anak-anak tidak perlukan kita sempurna. Mereka hanya perlukan kita faham dan dekat dengan hati mereka. Apabila anak hilang semangat, jangan tambah tekanan, tambah pelukan, sokongan dan kata-kata semangat. Ingatlah, anak yang disokong akan membesar menjadi yakin. Anak yang direndahkan akan membesar menjadi takut. Apa yang kita beri hari ini menjadi sikap mereka esok. Jika pesanan ini bermanfaat, jom subscribe channel Pengetua AI di YouTube untuk mengikuti episod motivasi harian selama 100 hari tanpa henti. Terima kasih. Semoga kita sentiasa menjadi punca kekuatan semangat anak-anak kita.